Pemberantasan Rasuah, kes rasuah penerima rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sampul. Duit. Ada kena-mengena dengan tender ke ni ya? Tak boleh jadi ni. Aku kena bagi tahu bos ni. Jadi, ada yang nampak orang masuk dalam pejabat ni? Tak nampak. Masuk. Maaf bos, ganggu. Saya ada terjumpa sampul duit di atas namanya laptop. Saya rasa ia cubaan untuk rasuah. Betul ni, biasa tengok. Betul duit dalam sampul ni bawa pukul 2-3 ribu ni. Awak ada nampak siapa-siapa cerita tak masih dalam bilik awak? Tadi pula bos saya tanya pada Nazim. Bukan serius ni, kena siasat. Cik Fatihah, awak panggil semua ketua jabatan dan Encik Ali buat syarat sekarang. Sekarang tahu? Okay, bos. Dah? Semua, maaf panggil mesyuarat tergempar. Kerana seorang kaki tangan kita telah pun jumpa sejumlah wang nilai yang besar. Jadi saya perlu pendapat kamu semua. Bos, kita guna je duit tu untuk tukar kursi. Sebab kursi lama kita tu boleh sebabkan slip disc. Saya rasa bos, kita beli coffee maker baru. Dah lama tu macam meletup. Kita buat macam pantry syarikat minyak tu bos. Diorang ada makanan ringan, Maggi, Aizus, sedap bos. Encik Suria ni asyik ingat makan je kerja dia. Bos, nanti audit mesti kita akan sangkut. Kita kena lapor pada SPRM ni bos. Ni adalah satu kesalahan yang besar. Jatuh integriti kita nanti. Betul tu, saya setuju dengan cadangan Miss Ho dan Encik Alimi. Puan Nurul, senyap je, tak ada cadangan ke? Saya setuju dengan cadangan mereka tu. Tapi kalau kena audit, malu jabatan kita. Itu duit haram. Baik, saya setuju untuk laporkan perkara ini. Mesyuarat tamat di sini. Cik Fatihah, take note. Cik Alimi, Puan Marina, dapatkan laporan, siasat, CCTV, buatkan laporan. Baik, bos. Baik bos. Ingat matlamat kita. Rasuah dihina, maruah dibina.